Saya ada gambar. Memang Bacok, dia tak bagi. Saya habis. Nanti dulu, saya habis dulu. memang Bacok. bawa slipper masuk. Saya ada video. Kami ada video. Dia Kami bawa ada video. Bawa kasut. Kami ada video. Tuduhan Kota Baru Kami pakai ada kasut. video. Bacok Kan satu. beza tu. Kami ada video. Bawa kasut Bacok dengan pakai kasut. Saya tak kata dia Kami ada tak video. bawa kasut. Ada surat Dia polis. bawa kasut. KB Saya ada dah video. betulkan fakta. Saya ada video. Tak ada. Kota Baru dah betulkan fakta. Tak ada. Kota Ada Baru, saya dalam tarikh kenyataan pun Kota ini Baru baca. gunakan Tarikh report. Pakai kasut. KB dah betulkan fakta selepas itu. Pakai kasut. So fakta you yang pertama tak valid. Tak, saya nak sebut yang dalam handset. Kita punya usul ni daripada Bacok. handset Ya. ni. Ada Dah senjata dibetulkan. yang dibawa. Yang ketiga. Polis mengesahkan. Bacok dan Ada pendang. surat. Saya nak Listen sebut to me. Yang ketiga. Mulai. Bacok dan pendang bangun sekali, saya suruh keluar. Okey. Sekarang pulai saja. Orang Yang pulai ketiga. semua duduk dulu. Duduk, semua duduk. Duduk dulu. So, cuma pulai yang saya bagi cakap, yang lain duduk dan dengar. Lepas tu Kota Baru ada masa, kemudian Bangi ada masa, nak minta penjelasan yang elok. Okey? Semua tenang, senang. Dunia belum kiamat lagi. Silakan mulai. Yang ketiga saya nak sebut yang tadi ya. Dinyatakan I will open fire. Seolah-olahnya nak menggambarkan adanya berlakunya ancaman, ada serbuan, ada penggeledahan, ada penyerangan. Semua ini tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah pelatih ini masuk di dalam masjid. Kemudian di sana dia beriktikaf. Kemudian dia keluar daripada masjid. Iktikaf apa yang lari-lari mereka masuk dalam masjid macam tu? terlibat dengan Lepas ni dalam latihan. kuil, dalam gereja mereka akan masuk. Macam mana? Tan Sri Speaker. Duduklah. Yang ketiganya, Saya nak minta yang penjelasan. keempatnya nak sebut. Dalam kenyataan Kalau lah speaker. Saya minta oleh Kota Baru. Pendang satu. Saya minta kat Tan Sri. Dalam Pendang. kenyataan Kota Baru. Saat lagi Kota Baru cakap, you masuk. Jangan kacau sekarang. You bangun sekali lagi, automatically you out. Listen to me. I mean it. Okey, mulai. Pendang. Innallaha ma'as sabirin. Okey, saya nak sebut yang keempatnya. Soalan dia kemukakan oleh Kota Baru. Apakah ini gara-gara ulangan peristiwa Memali 1985? Nanti saya akan terangkan. Ini dibawa seolah-olahnya naratif pertamanya. Dia kata masuk secara Itu kamu menyerbu. sangkaan jahat. Yang kedua, Kamu yang menafsirkan tembak. seolah-olah. Itu yang sangkaan jahat. ketiganya, Hei, duduk! dikaitkan dengan Memali. Duduk! Yang keempat, Duduk! Duduk! yang keempat, Apa? Pangkalan campak. Jangan, kalau you nak fight, you tell me, you want to fight now. Pangkalan campak. Do you want to fight now? Anda nak bergaduh? Anda nak bergaduh atau tidak? Speaker, Ulu Langat pun sama. Sangat silap. Listen to me. Jangan ajak orang bertumuk di luar. Saya dah kenakan pendang 10 hari. Don't do that. Don't do that. I am presiding now. Saya I ajak am minum air. sit down. Saya ajak minum air. Siapa kata saya ajak bergaduh? Come on. Don't. Sabar, Speaker. Sabar. Relax. You better watch out. You better watch out. Don't play do that to me. You better watch out. Okay, mulai. seterusnya. Suara Rakyat.